Bismillah, Assalamualaikum. Jadi bertemu lagi kita. Tu video saya yang lepas saya dah tunjukkan dah apa yang ada dekat homepage aplikasi Madakhal. Jadi pada hari ni kita sambung lagi. Kita akan terjah modul yang pertama ataupun topik yang pertama. Okey, baik. So kita akan pergi ke bahagian kategori. Kita akan tengok apa yang ada dalam topik asas fardu ain. So kat sini kita dah ada 5 konten, tapi yang paling asas sebenarnya dekat sini. So kita ada asas fardu ain ni, dia akan bicarakan tentang, kita ada sinopsis. Sinopsis ni lebih kepada rangkuman lah secara keseluruhan topik-topik apa yang kita cover. Episod pertama kita ada asas fardu ain. Episod kedua kita ada rukun iman dan rukun Islam. Episod ketiga kita ada asas bersuci. Episod keempat kita ada tentang ibadah salat. Episod kelima kita ada tentang ibadah puasa dan zakat. Episod keenam kita ada tentang ibadah haji dan umrah. Jadi ibadah solat, puasa, zakat, haji dan umrah ni termasuk dalam rukun apa? Cuba komen kat bawah. Kemudian kita ada juga bahan-bahan. So kalau korang yang dah download tu, yang dah tengok video kita, boleh rujuk bahan kita. Kita ada bahan-bahan. Bahan ni bagi setiap episod. So kalau macam perlukan rujukan, tadi ustaz tu cakap ada perbezaan ni antara fardu ain dan fardu kifayah. So nak rujuk balik, sini dia. Ini tempat dia guys. Okay. Jadi ini yang paling pertama. So kalau korang dah masuk fardu ain, korang kena tekan yang ni dulu. Okay. Dah siap yang ni. So kita akan ada tutorial solat. Solat wanita, solat bagi lelaki. Dan korang tahu tak, rupanya ada juga tutorial solat wanita tanpa telekung. Mudah lah kalau nak pergi mall tu, tak payah nak buat telekung dah. Tapi pakaian tu kena mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. So boleh tengok. Kemudian yang terbaru ni kita ada daurah fiqh wanita. So ada rakaman juga kat sini. So korang boleh tengok. Kita ada banyak episod. So memang sangat berbaloi lah untuk korang langgan. Tengok ada jenis darah wanita, topik haid dan sebagainya. So korang boleh lagi try mendalami apa lagi yang ada dalam topik fardu ain ni. Jadi kalau korang dah try buka dalam topik fardu ain ni, cuba komen apa yang korang dah belajar dan apa yang korang dah dapat. Kalau anda suka konten tadi, jom sama-sama kita claim voucher di bawah untuk dapatkan 10% diskaun langganan aplikasi Madakhal. Okey, saya nak tunjukkan cara nak claim kod tadi. So, kita dah jadi ahli percuma. Scroll dekat bahagian bawah. Tekan langgan sekarang. Lepas tu masukkan kod tadi. Kalau masukkan kod, tekan anak panah kat sebelah ni. Sampai dah kod valid dan harga pun dah jadi bertukar. Kemudian dapatkan sekarang. Terus tekan subscribe.